Fighter-fighter je lah boleh main macam ni lah. Kalau aku pun tak sanggup Takut overboost, meletup. Saya nak tanya bos Apa dia? dalam tiga EG kat depan mata ni, satu bos paling suka. Yang ini saya tak tahulah spek enjin dia apa. Tapi dia punya best dia, special dia yang saya tengok, dia punya white body belakang. Dia ada sedikit white body belakang. Kalau yang ini specialnya dekat tebur lah. Tak besar tidak tebur dia. Besar. Ini kalau macam ni punya setup rasa dekat 400 horsepower ada. 400 bos? Horsepower ada. Tengok setup lah, tengok daripada gaya setup lah. Tapi tak tahulah, mungkin owner ada dekat dalam ni, boleh masuk dalam video ni bagi tahu lah sikit, share sikit ke detail kereta kan. Sebab tengok setup dia pertama sekali clean lah. Kedua, dia punya engine plan. Sebab nak buat enjin yang performance macam ni, dia kena plan dulu, kena susun dulu sebelum mula start kerja. Sebab kalau tak nanti makan kos yang terlalu tinggi. Terus dia tengok dia punya piping tersusun cantik. Ini engine plan lah. Maksudnya dia dah susun, dia dah plan awal-awal dah untuk dia buat macam ni. Dan body ni look masih lagi dalam keadaan yang EG asal. Dipadankan dengan sport rim CE28 size 16 inci dengan tayar Eva Nova AD08. Yang ini dalam EG6. Nampak seat apa semua EG6. Belakang EG6 cantik. Kotak ikan masih cantik lagi. Dia punya look dia masih kekalkan yang asal lah. Cuma enjin tu dia dah modifikasi yang agak ekstrim lah. Pada aku boleh kata ekstrim lah. Sebab bukan mudah nak buat satu enjin VTEC menjadi VTEC turbo macam ni. Kos dia sangat tinggi. Fighter-fighter je lah boleh main macam ni lah. Kalau aku pun tak sanggup Takut overboost, meletup.